Benda pelik pasal mata kita ialah dia bergerak bukan smooth macam kita punya tangan ni, tapi dia bergerak dengan tiba-tiba, dan benda ni kita panggil sebagai saccadic eye movement. Mata kita ni dia macam tertikus komputer. Bila kita nak tekan daripada satu tempat ke tempat lain, kita tak pergi slow-slow macam tu, tapi kita pergi sak tepat. Mata kita dia ada kelebihan untuk lompatkan fokus visual kita daripada satu tempat kepada tempat lain dengan kelajuan yang sangat mengagumkan. 20 hingga 200 milisaat sahaja antara pergerakan yang paling pantas yang boleh kita lakukan pada tubuh badan kita. Yang menarik masa berlaku pergerakan saccadic eye movement ni, sebenarnya maklumat visual kat kepala kita ni dah terputus. Sebab bayangkan kita tengok kat satu tempat, tiba-tiba mata kita bergerak satu tempat lain. Perolehan yang berlaku secara mendadak ni sebenarnya ada satu gap. Yang mana gap ni otak kita sebenarnya tak ada info pun. Tapi kenapa hitam ni kita tak nampak dalam kita punya mental image? Sebab otak kita sebenarnya edit benda tu. Macam mana saya tengah edit video ni, begitulah otak kita. Dia merupakan satu mesin yang sebenarnya edit apa saja maklumat yang ada, dan untuk menghasilkan pengalaman subjektif diri yang seamless, yang macam tak ada masalah, otak kita sebenarnya banyak edit image visual. Dalam konteks evolusi, saccadic ialah merupakan alat survival yang sangat penting. Bayangkan dulu moyang kita tengah survive dekat kawasan hutan ataupun dekat kawasan savana, tiba dengar bunyi beluka dan sebagainya. Kalaulah mata mereka ni bentuk bergerak slow-slow macam tu, bukan saccadic, sah-sahlah mereka kena makan dengan pemangsa macam harimau ataupun singa purba. Pergerakan saccadic membolehkan mereka cekap melihat keadaan sekeliling, berwaspada dengan kewujudan pemangsa ataupun memerhatikan sama ada peluang untuk menangkap mangsa dan sebagainya. Dari sudut neurosains, pergerakan saccadic juga membantu kita untuk memahami keadaan otak kita sendiri. Kita boleh tahu gangguan pada pergerakan saccadic mata boleh dilihat pada sesetengah penyakit macam ADHD, Parkinson dan sebagainya. Sebab tu dalam kajian makmal, pergerakan saccadic boleh memaklumkan kita mengenai fokus, mengenai kehendak seseorang dan sebagainya. Dan dalam neuromarketing, orang boleh tahu dekat mana kita tengok. Orang boleh design poster ataupun iklan yang menarik perhatian seseorang hanya dengan melihat pergerakan saccadic ni. Maknanya dia cipta satu iklan, dia tengok kat mata tu mana yang lebih menarik perhatian seseorang. Kita tengok dunia ni bukan dari sudut pandangan yang mutlak, tapi hanyalah image editan daripada otak kita yang menghubungkan satu visual fokus yang terpecah di antara satu sama lain disebabkan oleh pergerakan mata saccadic. Sepihan-sepihan fokus ni disusun oleh otak kita menjadi satu image, satu cerita yang koheren. Kita sebenarnya tengah melihat interpretasi yang telah disunting oleh otak kita. Kalau korang dengar cerita yang menarik lagi pasal otak, korang tekan butang follow.